Bara'atun ni ayat tu ayat nak pelepas sako. Kalau orang ada sako kita baca ayat tu. Kita suruh dia belunjuk kita baca bara'atun minallah, pelepasan daripada Allah dengan Tuhan. Niat pelepas sako dia. Cuba tengok dia lagu mana. Orang sako yang kejeri baca ayat tu. Dia sedih nak pisah dengan sako dia. Baca ayat tu niat supaya Tuhan pisah ke di antara sako dia dengan diri dia. Baca so ayat ya. Baca so ayat tu ulang. Siapa orang tu suruh panah kaki dia. Kata kalau nak tubik, tubik daripada sebelah kaki. Suruh dia tubik juga. Kalau dia tak tubik, kita baca dia air, suruh dia minum, lepas tu jadi secara. Maknanya kita tak kuat tu, dia tak si tubik lagi. Kalau orang kuat, dia baca tu pakai lari dah 3 kali. Baca, suruh dia tubik Jin kata dia jangan tubik kat muka, punuh muka. Nak kata nak tubik kat muka, jangan jadi heruk muka. Mata jadi ruguh. Suruh dia tubik kat kaki. Hamba tak pandai tubik, macam-macam buat dia buat alasan. Masuk pandai, tubik tak pandai kata. Ni hamba tunjuk ni, tubik kat kaki, hamba tolong. Tarik gini, buat isyarat dengan tangan. Bara'atun minallah. Tubik. Hamba tunjuk dah kat kaki tu. Tu jin lagu tu cara dia.